Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Damia, pengacara ras untuk TPSS. Hari ini, sempena kejohanan merentas desa Sekolah 2022. Dan saya Ariana. Cuaca hari ini cukup indah. Suasana penuh semangat. Hari yang dinanti-nantikan oleh warga sekolah akhirnya tiba. Betul tak, Ariana? Aktiviti merentas desa bukan sahaja menempatkan badan dan kerjasama. Tuan, boleh kongsikan sedikit tentang objektif kejohanan merentas desa ini? Okey, terima kasih Damia, Ariana, Syabas juga kan. Syukur pertama sekali kita lahirkan rasa syukur kerana pada hari ini kita dapat melaksanakan satu kejohanan utama ataupun acara utama di SK Bukit Rimau. Tujuan ataupun objektif utama kita menjalankan program kita pada hari ini adalah untuk memupuk gaya hidup sihat dan murid-murid di SKBR mempunyai daya tahan yang tinggi. Di samping juga kita dapat mengeratkan silaturahim antara ibu bapa yang bekerjasama pada hari ini, PIBG yang sentiasa membantu supaya kita dapat menjayakan program ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini, terutama PIBG yang sentiasa memberikan sokongan. Itu objektifnya. Okey, baik. Baik, kami juga nampak murid-murid sangat bersemangat awal pagi tadi. Berapa kategori penyertaan? Okey, penyertaan pada tahun ini melibatkan 12 kategori. 6 kategori pada tahap 1 dan 6 kategori pada tahap 2. Pada tahap 1 kita ada lelaki, kita ada perempuan. Itu yang dikatakan sebagai 12 kategori yang terlibat pada hari ini, melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6, lelaki dan perempuan. Okey, terima kasih. Sekarang kita bersama YDP PIBG Encik Ajwad bin Gai. Apakah pandangan tuan pada program hari ini? Pandangan saya, ini satu program yang baik, dapat memupuk semangat kesukanan dan juga kerjasama antara anak-anak untuk orang kata apa, selain sihat badan, dapat juga kecergasan minda. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Syakir Ramadhani bin Abdul Rahman dari 6 Izora. Saya rasa bangga kerana mendapat johan dalam kategori lelaki tahun 6. Saya berlatih berlari 2 km setiap hari selepas bulan dari sekolah agama saya. Sekarang kita bersama Cikgu Hasmiza selaku penyelaras kejohanan merentas desa pada tahun ini. Cikgu, bagaimana tahap persiapan tahun ini? Alhamdulillah, untuk makluman semua, tahap persiapan tahun ini berjalan lancar. Kita telah membuat beberapa perubahan tentang laluan, yang laluan ini lebih selamat. Kita juga turut bekerjasama dengan komuniti dan masyarakat sekitar bagi memastikan perjalanan tahun ini berjalan dengan selamat dan jayanya. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu tahniah atas kejayaan dan pengajaran tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih semua yang menyokong, semua yang membantu. Jumpa lagi 2026, insya-Allah. Merentas desa bukan sekadar larian, tapi lambang semangat juang, disiplin dan kejiwaan murid-murid kita. Syabas kepada semua peserta. Terima kasih juga kepada guru, staf sekolah, ibu bapa menjalankan program ini. Sekian saja daripada kami di TVPSS. Teruskan melakukan aktiviti sihat dan aktif. Murid cemerlang sekolah gemilang. Bersama saya Damia dan saya Ariana melakukan TVPSS. Jumpa lagi di siaran akan datang.